Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair amma ba'd. Ini muliakan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat dan ketika ini, rasa perasaan yakin pada Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan kitanya sampai di masjid, dan alhamdulillah dalam keadaan kitanya perbetulkan niat tersebut, Allah bagi hidayah pula untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis yang sangat penting bagi seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang akan melangsungkan lagi ibadah-ibadah kita. Yang akan meneruskan ibadah kita ini adalah dengan kita belajar. Dengan kita mari kuliah dan kitanya memperkuatkan lagi, memperkukuhkan lagi keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berada di dalam rumah Allah ini untuk kita membincangkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan pada 1400 tahun dahulu. Dan insya-Allah kita akan sambungnya pengajian kitab kita Mutiara Minhajul Abidin, yang kita akan sambung dalam bab berkenaan dengan kelebihan sifat takwa. Seperti mana yang kita maklum, kita berada di halangan yang keempat yang menjadi halangan kepada manusia ini dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Halangan pertama dunia kita dah baca, iaitu kalau dunia kita perlu kepada sifat zuhud untuk nak rawai dengan dunia. Kita dah baca berkenaan dengan halangan kedua, iaitu makhluk, dan cara kita nak melawan ataupun supaya tidak menjadikan makhluk ini merosakkan kita, kita kena jangan bergaul dalam keadaan yang tidak baik untuk kita. Pergaulan itu hanya sekadar untuk kitanya mengisi hubungan kita dengan manusia, tetapi tidak sampailah kitanya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Halangan ketiga kita dah baca syaitan, kita dah baca berkenaan dengan cara nak perangi syaitan, dan kitanya boleh kita kena kenal lah. Kita kena kenal mana hak setan royak, mana hak Allah royak. Dan kita kena kenal, kita dah belajar dah 7 peringkat ataupun 7 perangkap syaitan. InsyaAllah hari ini kita akan belajar lagi halangan keempat kepada orang yang nak beribadah pada Allah, yang menyebab dianya jadi toksi mari semaya baik adalah kerana halangan nafsu. Kita dah belajar dah tentang bagaimana tuntutan kepada nafsu yang akhirnya merosakkan kita, gapo kita kena buat, kena didik nafsu, kena lemahkan nafsu, dan kita dah belajar dah bagaimana cara nak menundukkan nafsu. Hari ini kita akan belajar tentang gapo peluru nak lawan dengan nafsu ini, iaitu takwa.
Sebab itu kita belajar hari ini berkenaan dengan kelebihan sifat takwa insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Sifat takwa ialah sifat utama bagi hamba untuk menghadapi hawa nafsu. Ada 12 kelebihannya, iaitu pertama, pujian masuk syurga. Pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa daripada musuh-musuh. Yang pertama, kelebihan sifat takwa ialah Allah puji. Sebab tu Allah sebut, Allah royak nah. Allah pilih orang-orang yang tertentu, dan yakni orang yang bertakwa ini adalah yang terbaik. Nah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukannya kerana dia nya jawatan besar, bukannya pitih dia banyak, bukannya sebab dia handsome, hidung macung, mata sebelah biru, belah hijau. Tak mulia Allah kata orang gitu. Tak mulia lagi. Hak mulia di sisi Allah ialah akramakum indallah atqakum. Yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Bermakna mereka ini mendapat kelebihan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, sifat takwa ini juga dia merupakan pemeliharaan Allah, sehingga kita boleh lawan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang bertakwa ni akhirnya dia boleh lawan musuh-musuh Allah sebab dia ada takwa. Dah Allah kaya dah sama-sama siapa hak berjuang di jalan Allah dia tak mudah. Nak lawan musuh Allah lagilah. Bahkan Allah janji perjuangan Islam ni akan penuh dengan ranjau, onak, duri, lautan api, bukit yang kamu kena hiking, yang kena bertepuh, kena lalu, susahnya. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Muhammad, kalaulah jalan yang kamu tempuh memperjuangkan agama Allah, mengesakan Allah, ini adalah jalan yang mudah, jalan yang senang, jalan yang dekat, semeta aja jalan ni, lattaba'uk. Sesungguhnya ramai yang akan mengikut kamu wahai Muhammad. Allah sebut. Walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Tetapi jalan ini penuh dengan ranjau, jauh, banyaknya rintangan, halangan yang kamu akan hadap. Yang menyebabnya orang pun tak ramai mana. Hujan sikit tak ramai dah kita ni. Hujan sikit je. Tak ada api ke sementara? Baru pakai cumik itu bergelak juga, tak ada api tak ni. Nak mari hok pelakar hak tu. Kang tu tak ada api sekejap. Gelak jerit anak. Muka gelak pukul 7 tu. Gelak dah kan. Dengan hujan pula. Sikit. Tak, Allah uji sikit je. Hak boleh mari ni kemah-kemah ni. Kemah tak agak-agak ni. Dekat Ustaz rumah sebelah. Rumah sebelah pun kalau tak kuat tak siapa. Alhamdulillah tidak kata hak tak mari tu kita tahu adalah tu masyaqqah Allah. Tapi Allah royak dah. Mu nak buat kerja agama ni susah selalu. Dia tak mudah. Nak buat kerja agama mu kena akan diuji dengan masa susah. Kadang-kadang tinggal keluarga. Tinggal. Kadang-kadang bawa kereta tu kok cakok tu sok nu pula, muka nu pula. Berapa orang lagi sore je bawa kereta. Dengar cerita Tok Guru. Arwah ayah hamba nak pergi kuliah. Alah kau khela dulu.
Dia duduk pakai cuik, kena Cik Haji. Alah kau pakai cuik, nak pergi ke Kelon, bukan jalan boleh selisih. Ada tak? Tak ada nak jalan lagi masa tu. Nak, bila-bila gelak ni ayah kata, hujan ni bawa payung. Pegang payung sebelah. Nak, bawa motor. Hujan. Pergi Kelon. Nak, kuliah lagi usroh pula pada tu. Kerja orang dulu. Kita ni banyak linek dah. Duduk atas kereta, hujan tak serah-serah. Hujan kalau nak lepas sikit, kena dekat-dekat ni, siapa dah. Kis nak litah lokeh je. Nak. Sebab itu Allah bagi kepada kita takwa. Takwa ni Allah beri. Menjadi kekuatan kepada orang yang nak lawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena ada takwa dalam diri. Dan yang ketiga, takwa ini kelebihannya ialah pembelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bela. Orang yang bertakwa ini Allah sendiri akan bela. Bermakna Allah akan bagi kelebihan kepada dia, Allah akan bantu dia. Sebab tu takwa tu penting dalam diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Rasulullah sebut takwa ni ada sini. Ada sini. Ni kalau nak boleh pahala acik sebut ramai-ramai. Acik buat gini pula kau. Tak tangan dada. At-taqwa hahuna acik sebut. At-taqwa hahuna. Hadis ni dia ada dua jenis. Hadis biasa Rasulullah sebut saja. Tak ada isyarat gapo-gapo. Selagi hadis yang ada isyarat dipanggil hadis musalsal. Hadis musalsal ni Rasulullah buat tunjuk isyarat. Ada inna hadza sirati mustaqiman. Rasulullah pun kata inilah jalan aku. Rasulullah ambil satu batai kayu, Rasulullah pun tunjuk inilah. Ada inilah jalan hak betulnya. Lepas tu Rasulullah pun buat jalan hak ni jalan yang inhiraf, yang sudah menyimpang daripada jalan yang sebenar. Tu pun hadis musalsal. Rasulullah tunjuk guna kayu, Rasulullah pun buat tunjuk atas pasir. Ni jalan hak lurus, ni jalan hak menyimpang daripada jalan hak sebenar. Tu hadis musalsal. Nak boleh pahala, kita kena buat ikut Rasulullah buat masa kita sebut hadis. At-taqwa hahuna, tengok maksud boleh pahala dah tu. Pahala kita sebut hadis Rasulullah dengan kita buat isyarat seperti mana Rasulullah buat hadis itu. Rasulullah sebut hadis itu. Rasulullah sebut at-taqwa hauna, maksudnya takwa ni duduk di dada. Maksudnya apa ada di dada ni? Hati. Ni hati. Islam ni dia mari dia betul. Hati inilah yang menjadi kekuatan kepada kita. Hati inilah tempat Allah waktu turun hidayah, letak hidayahnya duduk di hati. Bahkan akal juga duduk di hati. Islam hari ni ajar akal tak duduk di otak. Tak duduk di otak. Hak otak ni Allah beri ialah tempat sipir maklumat, data. Tempat sipir data. Otak lah yang menyebabkan dia jadi cudik. Tapi cudik dia ni, berapa ramai orang cudik tapi masih lagi buat maksiat pada Allah. Otak dia ni, dia royak, hak ni betul, hak ni tak betul. Tapi hatilah yang menyebabkan dia nak pilih, nak ikut benda betul, ataupun dia kata tak sih, hamba ada kepentingan tertentu, hamba tak boleh nak ikut betul, hamba kena ikut hak tak betul. Siapa yang menyebabkan kita memilih? Akal ke otak? Akal yang ada di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Falam yasiru fil ard فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah kata, afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu dengan kamu berjalan di atas muka bumi Allah ni, kamu melihat makhluk Allah, ciptaan-ciptaan yang Allah buat atas dunia ni bermacam-macam. Ada bukit hak besar, ada awan yang tak jatuh, tak perlu ada tukar. Nah, Allah buat comel ni memikir, tidakkah fatakuna lahum qulubun, maka kamu dapati kamunya ada hati. Yaqilu nabiha, yang kamu guna hati itu untuk berakal dengannya. Dalam ayat lain, fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha, yang kamu jadi faqih, jadi faham ini asbab kerana hati kamu, dalam hati kamu. Aw adhanu yasma'una biha, sehingga kamu dapati juga bahawa kamu yang ada telinga yang kamu boleh dengar. Ini adalah benda hak benar, ni benda tak benar. Fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya kalaulah mu tengok orang buta, mu tengok dia buta, buta itu bukan buta yang sebenar. Buta yang sebenar ialah ta'mal absar, bukannya buta ni pada mata, hak kita nampak mata zahir ini. Orang tu kalau kita nampak buta tu bukan buta lagi. Buta yang sebenar ialah la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hak buta sebenar ialah bila mana orang ni buta mata hati, buta mata hati. Tahu dah benda orang ni buat kerja jahat, orang nipu lipat 40 kali, kita pergi ikut dia lagi. Apa? Mu bodoh. Allah kata. Bapa bodoh bukan gapo, bukannya tak nampak, bukan tak dengar, bukan tak ada akal, bukan tak ada otak, maksudnya bukan tak ada otak. Ada otak, tapi hati kamu tidak berakal. Mata hati kamu tak ada. Oh ya dah pasal Rasulullah, kok tu juga dia nak. Jangan. Nak pilih pemimpin ni, contoh. Jangan kita pilih sebab dia WPT ke kita. Kita kena pilih dia ni sebab dia terbaik untuk nak jaga kita. Tapi apa tu lah, 1,000 ya pakai balik kata. Apa? Dia tak guna pun mata hati dia. Dia buta sebenarnya bagi Allah. Hati dia yang patut berakal, dia duk guna ke nafsu, kepala kita, otak dia. Akhirnya rosak dia. Nah, samalah Allah sebut cerita tentang sihir contoh. Allah cerita tentang sihir ni. Sihir ni bila kena ni kan, dia berlaku ni, kamu pergi scan, ada orang ni, hamba baru, betul saat ni baru. Ada seorang cikgu kita ni, dia kerja sini je. Nak rebah 3 tahun. Kuruh tu daripada gemuk. Dia kata, habis dah Ustaz saya buat. Habis dah. Tak tahu salah dia pergi tempat Tok Bomo, main dengan patung pula. Mau tengok, orang kata, mari nak tengok ketek. Dia tunjuk video. Tok Bomo, ada lagi jumpa Tok Bomo. Tino pula tu pakai tudung tapi. Patung merah, jaga patung merah. Patung skala warna kuning awak tak tengok. Dia guna patung merah. Oh, dia kata ni dia tengok, dia buka-buka, dia kata ada ni banyak ni. Ada jago-jago ke apa. Dia tunjuk video. Dia ambil video. Ada orang ni, dia bila dia kena, habis dia cek, dia kata, dia cek, pergi CT scan, cek kod hospital ni, habis pakar, dia kata. Pakar kata tak ada gapo-gapo. Tak ada masalah gapo. Tapi dia duduk sakit. Dan molek pengetuanya baru tukar, pengetua hak jenis tak percaya mana, bak benda gen ni. Letih dia kata, payah.
Nak boleh cuti pun payah, cuti sakit hak tak ada. Hak tak ada resit ke apa ni hospital ni. Tak ada MC. Dia payah nak boleh MC ya. Hospital kata tak ada gapo. Dianya sakit. Mari pergi hamba tadi. Rak tu. Allah. Orang kalau Allah sebut dalam ayat Quran banyak cerita tentang sihir. Dia tak buka mata hati. Dia kata tak ada sihir. Jin-jin dia tak percaya. Tak percaya. Dia tak kena lagi ya. Hamba berubat ni kadang-kadang dia ada dah. Doktor ni bukan doktor Melayu ya. Doktor India, Cina pun ada dah. Doktor India, doktor ni tak percaya dah. Kadang-kadang banyak juga doktor ni. Dia tak boleh. Dia dengan fikiran dia dengan alak dia. Kalau tak ada penyakit lah. Bagi dia. Muka dia scan habis. Kena doktor baru kena. Sendiri baru tahu. Oh, kena berubat. Orang kena buat. Ada sebenda Allah bui. Mu tak boleh nak selesai dengan kod hospital. Kena pergi cari ustaz-ustaz juga. Kena cari. Orang nak berubat dalam perubatan Islam. Kena juga. Hikmah Allah buat. Hikmah Allah buat jin ni. Jin ni kita tak boleh nak tengok dia sahara. Jin boleh tengok kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Puak jin boleh tengok kita. Kita tak boleh tengok puak jin. Hak masalah lagi dia boleh cokek kita. Kita yang tak boleh nak cokek dia balik. Muka tak nampak. Dia boleh jalan, Rasulullah kata, jalan darah kita. Kita tak baca bismillah masuk makan, dia makan sekali dengan kita. Kita nak elok dia, tak nampak. Siapa hak tak bersama dengan isteri tak baca doa nak bersama dengan isteri, menata setan ni akan bersama dengan masa kita bersama dengan isteri. Sebab tu kena baca doa. Baca doa. Demo ni baca doa ke tak ni anak ni? Sudahlah. Waktu hak tu panggil ustaz-ustaz anak tak khabar, ustaz anak jerit kuat. Kita malah nak ayat baca doa ke tak? Tak baca. Tak tahu. Tak ada. Tak ada. Lorak. Tak baca doa. Betul. Ingat aku tak dia ni baca doa. Cuba betul tasmid sekali baca doa sama suami isteri. Apa nak baca ni? Buat kepala. Nanti kita kecek belakang. Setan Rasulullah kata dia boleh bersama dengan kita masa kita bersama dengan isteri. Maksudnya isteri kita pun boleh kena ragu ke dia. Dah mu tak baca doa. Hak tu masalah dia. Jadi hikmah Allah buat tak nampak jin ni apa dia benar. Allah nak suruh kitanya selesaikan masalah kita dengan jin dengan kita gantung dengan Allah. Mu kena mu kena baca ayat Quran betul semaya mu dan mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengharap kau jin pula. Ada ustaz ni dia guna jin balik. Dia kata boleh saya dengan jin. Dia kata dia boleh pegang jin dengar kata dia. Siapa aja? Apa aja? Hak ni hak rosak kita, hak tu jadi tok bomo, hak berasak, hak ngelahnya. Dia kena makan kau jin je. Sebenarnya dia kena lipat kau jin. Jin setan ni, hak jahat ni, dia royak je, dia kena pegang. Maksudnya dia kena jadi khodai kepada orang-orang ni sikit-sikit, tok bomo sikit. Benarnya tok bomo tu kena lipat. Tok bomo tu percaya bahawa jin ni boleh tolong orang ni, berubat orang ni. Salah kerana kita salah tepat minta tolong. Hak tu hak benar. Benarnya nak suruh Allah nak suruh kita minta tolong dengan Allah.
Jin mari tu hikmah dia yang Allah nak suruh guna ayat Quran untuk nak lawan dengan jin. Tengok tu, Allah mari betul kita. Kalau orang tak guna, dia tak ada. Dia tak guna akal di dalam hati dia ni, akhirnya rosak dia. Rosak kita. Rosak kita sebab apa dia? Sebab hati rosak. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam hati ini, dalam jasad seseorang ini ada mudghah. Adanya satu gumpalan daging darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Bila baiknya daging darah gumpalan ini, maka baiklah satu seluruh jasad dia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila rosak gumpalan daging darah ni, maka rosak habis tubuh dia. Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Gumpalan daging itu adalah hati. Takwa adalah tempat beradanya hati, ialah tempat beradanya takwa. Hidayah Allah pun turun di hati. Kita berangkal pun berangkal dengan hati. Hati kita comel, kita akan pilih benda hak comel-comel. Tapi kalau hati kita tak comel, maka kita boleh buat kerja hak tak comel. Sebab tu Allah dia letak takwa sehingga kita terbela. Terbela daripada anasir-anasir yang tidak baik. Yang keempat, kelebihan takwa, pelepasan daripada kesukaran. Sebab kita kena percaya pada Allah, Allah akan permudahkan kita. Sebab takwalah kita boleh sabar. Bila sabar ya sikit, Allah pun bagi kesenangan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Sesungguhnya setiap kali ada kesukaran, lepas pada dia ada wal inna ma'al usri yusra. Ada ma'a di sininya ulama sebut ada 2. Ada dia sebut mari sekali, bersama dengan susah tu ada senang. Tapi ma'a di sini ada juga ulama kata tabi' ataupun dia mengikut. Maksudnya susah mari dulu, lepas ni senang. Susah, sabar, Allah akan bagi kesenangan selepas pada itu. 2 kali Allah kata. Nak? Dengan maksud sabar. Sabar dengan kesusahan itu, nanti Allah akan bagi kesenangan. Boleh jadi mususah sampai kiamat mususah. Tapi kesenangannya adalah lepas pada mau mati, yakni pada hari akhirat Allah akan bagi ganjaran-ganjaran. Dah siapa kata dia boleh duduk atas dunia ni senang? Dah. Percayalah kalau Allah senang ke dia, Allah akan tarik benda lagi hak kurang. Setiap orang hak ada kelebihan ni, Allah akan bagi kekurangan sini. Ustaz Ambo di kalangan pentadbir sekolah. Kita nikah ni anak kita nya nakal. Di sekolah lah ni nakal. Lepas tu kok mari kena juga ngamak ayah dua-dua kerja. Musim mak ayah dua-dua kerja. Bila dua-dua kerja ni kok kita tahu logat tu setara mana. Nak balik tu kadang-kadang tu kok selisih suami, nak isteri selisih. Anaknya tak tahu balik dengan van kok mana. Selisih juga. Maksudnya Allahu akbar, susah. Kerja belaka anak. Yang akhir dia nya anaknya mari sekolah belajar tak bersuruh tak ni. Tak. Ustaz kata apa ni kepala ustaz erti kita. Kalau dulu tak kita sekali anak ni dengar kata lah ni kena 40 kali barulah nak dengar kata baru celak. Tu pun celak berapa minit je. Tak, susah. Ingat dulu cikgu kita ni, kita hormat. Siapa ke kursi cikgu ni, kita tak mari duduk meja. Duduk meja guru ni susah. Kita hormat. Lah ni atas meja guru budak boleh melompat. Saya hoyak atas kursi. Atas meja guru pun budak main. Lah ni.
Nak? Orang nak warna hotel tak boleh nak ada. Teking RM1, royak tekanan belajar. Budak tak boleh tekan. Siapa kau bahagia Kementerian Pendidikan pun royak tak sewi tekan, siapa tak ayah periksa. Tak periksa lah ni budak. Siapa hok tolong periksa? Cikgu tolong periksa. Budak ni boleh TP berapa? Atas cikgu. Tak sewi budak tekan belajar. Periksa pun tak ayah. Lah ni pelik lah. Memang pelik sungguh lah ni. Ngelahnya susah. Hamba pun royak kau usah-usah hamba kata. Kita nak lawan, nak buat, maksudnya bila Allah ujian ni, ujian budak payah nak belajar, nakal dengan masalah-masalah ni. Tak? Hamba kata, terimalah, hamba kata. Terimalah ujian ini. Kalaulah kita tak reda ataupun kita kata payah dak ujian ni, tak? Boleh jadi kalulah Allah ujian yang lebih lagi. Gana pula. Lah ni ujian budak payah belajar ya. Tidak kata budak siapa tahap nak bunuh diri ke. Ni apa bunyi ada dah okey. Budak-budak hak pelik-pelik ni dia tengok TikTok bunuh diri. Dia ingat bunuh diri ni supaya main game ke. Main game ke kalah mati, dia mati tu dia boleh hidup balik. Main game. Boleh hidup pula. Main kalah mati, dia boleh hidup pula. Dia ingat supaya game ke mati ni kali. Nak? Mati ni sekali ya. Nak boleh ada bunyi bunuh diri, buat seksa kepada diri, cala contoh ikutlah. Ada benda-benda yang akhirnya merosakkan diri. Hak ni kita amba kata terimalah. Terima, usah terima. Ada kadang-kadang benda tu kita terima hak ni supaya Allah tak ujian yang lebih teruk lagi. Kalau Allah ujian teruk lagi, letih kita. Tak? Ni anak kita cuba tengok. Anak ramai-ramai. Anak ni sebenarnya nakal ya. Tak? Dia tua, marilah matang dia tu. Tinggal lagi kita kena bersabar. Dan terus royak semua. Obat semaya ni kak. Belakang paris semua. Tak? Patuh kadang-kadang. Tidak kata demo lah. Tidak kata anak kita lah. Dengan kita pun. Tak? Kena hujan sejuk gini. Aircon tak ada dah rumah macam tu. Jenis orang tua tak ada. Ni kak. Kena petai sejuk sekali kak. Sudah sakit orat nak pergi mayat. Sejuk. Macam tu. Nak? Jenis orang tua tak boleh menyejuk lah. Nak ambon nak kau sejuk. Lah aircon juga baru sedap tak? Amba nak sebutnya, bila mana kita ada takwa, dalam diri kita boleh sabar. Kita akan boleh melepasi kesukaran. Kebaikan takwa juga ialah yang kelima, pembaikan amal. Dengan takwa, yakni takut pada Allah. Akhirnya, amalan kita akan menjadi lebih baik. Makin baik. Kena ada lah KPI dalam amalan kita. Key Performance Indicator. Tak? Kita kena letak target kita. Semaya kita lah ni bahagian mana hak tak comel. Kena lah. Tak, mungkin dari sudut baca Al-Fatihah nak kena betul sikit lagi. Carilah ustaz. Tak payah sama. Tak apa kalau kita tak mengenal ni, memang kena banyak lah. Tak, kalau hak mengenal dah, kena ambil masa sebulan sekali, setahun sekali, jumpa juga dengan ustaz-ustaz. Ustaz, nama dah ni tak betul. Ustaz tak dengar baca Al-Fatihah hamba. Dengar ustaz, betul bahagian mana hak boleh tegur. Hamba boleh betul lama dah ni. Tak? Terutamanya kaum muslimin lah. Kaum muslimat ni dia ada kelas Quran semua apa dengar kata dah. Tahu dalam masjid ni hamba rasa ada juga kelas Quran. Orang lelaki ni dia kurang kelas Quran, tak tahu buat apa. Dia pandai dah kali. Cuma kena ejah juga. Ambil satu masa, pergi jumpa ustaz-ustaz atau email kita, tak apa. Jumpa tu email dengar, teh hamba. Nak baca teh. Nak email tegur bahagia hak patut boleh tegur tak email. Nak. Barulah Syomel. Orang hak gini mulalah dia sebenarnya dia sedang
memperbetulkan dalam amalan. Orang yang ada takwa je boleh buat kerja gitu. Nak jumpa. Kadang-kadang kita ustaz dah. Nak. Tapi kita kena cari tok guru juga. Jangan duk suruh kita ni ustaz, kita ni ada dah ilmu, kita rasa betul dah. Nak. Kita boleh cari dan kita boleh perbetulkan antara kita. Yang keenam, pentingnya takwa dalam diri kita ialah takwa ini menjadi satu cara Allah nak ampunkan dosa kita. Bila kita ada sifat takwa, mudah Allah nak ampunkan diri kita dengan dosa-dosa yang kita buat. Sifat takwa lah. Sifat takwa ni kita sebut ke. Takwa ni ialah takut pada Allah dengan erti kata kita buat gapo Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Maksudnya waktu tu kalaulah kita taat pada Allah, kita boleh pahala. Nak? Dan bila mana kita taat pada Allah bermakna hak dulu hak kita tak ingat buat, waktu kita jadi orang yang bertakwa tersebut, kita dah sampai tahap takwa yang sebenar, kita akan mula ingat dosa-dosa kita hak lama dan kita boleh angkat tangan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan dosa. Samalah juga dengan dosa kita. Bila jadi orang yang bertakwa, mudah untuk kita angkat tangan dengan Allah. Maksud kita dah tak sombong dengan Allah. Orang sombong ni dia tahu dia ada dosa tapi tak seminta diampunkan dosa dia. Sombong nak angkat tangan dengan Allah. Sah kau nak mari mayat berjemaah. Mayat rumah pun tak berjemaah, mayat bedak. Ni masalah. Mayat bedak ke? Tak ada apa. Dan yang ketujuh, kelebihan sifat takwa ialah mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cinta kepada dia. Allah kasih kepada dia. Sebab tu kita kena jadi orang yang bertakwa lah. Nak jadi takut pada Allah banyak. Yang ke-8, penerimaan daripada Allah. Allah terima dia jadi hamba dia. Allah terima amalan dia. Allah terima dengan kesilapan dia, Allah boleh hapus lagi dia. Allah terima lagi dia. Kita baca dalam surah Al-A'raf tu, Allah cerita generasi ataupun kaum satu golongan yang akan lepas daripada titian sirat ini adalah golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ni disebut dianya akan lepas titian sirat tapi dalam keadaan jatuh bangun dia. Bapa jatuh bangun, dia lalu titian sirat ni adanya pengait-pengait daripada api neraka, daripada tumbuhan yang berduri. Tumbuhan berduri daripada neraka ni, tak, dia akan kait, pegang kaki orang hok lalu titian sirat ni. Dan salah seorang orang yang akan jatuh bangun, dia jatuh kena pegang dengan pengait ni, dengan tumbuhan berduri ni daripada neraka, dia pegang pula dengan titian sirat. Dalam keadaan pegang tu dia pun dia boleh bangun. Dia pun jalan pula kena pegang pula kaki dia. Dia pun jatuh pula, merakak dia, pegang paut dia dengan titian sirat. Sehingga dia boleh bangun, jatuh bangun. Sampailah hujung titian sirat tu, dekat dengan syurga dah. Nah, disebut oleh ulama tempat orang Al-A'raf ini berada di hujung titian sirat. Nah, dianya duduk di muka pintu syurga ataupun dia masuk sikit je dalam syurga. Ulama sebut orang yang paling miskin di syurga ialah orang Al-A'raf. Yakni dianya orang yang duduk hujung-hujung je, bobo boleh masuk. Orang ni sebenarnya gapo amalan dia? Amalan dia ialah dia buat pahala, maya beres, tapi dosa dia pun sama banyak dengan pahala dia. Orang yang nak masjid pergi juga, joget pergi juga. Nak baca Quran sedap, tapi nyanyi pun
ke dia juga. Tak? Bukan kata tak boleh nyanyi. Nyanyi tu jadi kau darah daging. Siapa kau rosak dia. Siapa ke. Maksudnya dia mungkin boleh berjoget juga. Nah. Orang hak ni maksudnya sama lebih kurang ni. Pahala pergi buat juga. Pergi haji, balik haji. Tak? Dia bukan haji Marlboro dia. Akhirnya Allah jadikan dia duduk di jadi golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ni gana dia boleh masuk syurga juga. Kalau nak kira sama tu. Pahala dengan dosa tu sama. Allah kata. Asbab kerana Allah nak uwi juga. Sebab apa dia semayai tu? Dia takut ke Allah. Dia semayai. Dia buat jahat. Tapi dalam buat jahat tu dia mari semayai baca Quran juga. Dia pergi kelas juga. Tak, buat zalim kat orang. Tapi dalam masa buat zalim kat orang ni, dia ada masa pergi dulu siap masjid. Tak. Orang yang jenis gini ni Allah kata Allah akan tolong dia pada hari akhirat, yakni Allah membantu dia pelepasan kepada Allah dan Allah terima dia. Hak takut yang kena tarik tu. Lalu titi yang sirok ni tak pang kena tarik sekali pakai jatuh duduk dalam dengan aku. Nauzubillahi min zalik. Kita kalau boleh jadi golongan Al-A'raf tak apa dah. Moga hari-hari dengar kuliah semangat nak baca Quran. Semangat nak bangun subuh. Semangat nak buat baik dengan suami apa? Balik tengok balas dah. Tak ada dua lekung. Nak bala. Nak suami isteri bala hanuk ni masalah. Tak selesai masalah. Jadi orang hak ni kita lah ada orang yang kebanyakan yang dalam keadaan buat pahala ada gok dosa. Nak tak kata demo lah hamba pun ada kesilapan kita. Kita mengharap paling kurang Allah boleh terima kita. Yang ni orang yang ada takwa lah. Ada iman walaupun sikit ada iman. Kita harap Allah bagi kelebihan tersebut. Yang ni Allah terima kita. Yang ke-9 pemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita bila ada takwa. Yang ke-10 khabar gembira ketika saat kematian. Orang yang bertakwa ni masa dia mati dia akan mendapat berita-berita gembira. Berita gembira maksudnya dia akan disebut oleh malaikat fulan bin fulan. Kamu daripada tubuh yang baik, ruh yang baik. Sudah tiba masa aku melihat perkataan yang kamu nak ucap sudah tiada. Langkah yang kamu nak langkah sudah pun tiada. Pandangan untuk kamu pandang dengan matamu pun sudah tak ada. Habis dah. Nak dengar-dengar benda-benda sedap pun, telingamu pun habis dah benda yang patut mendengar atas dunia ni. Maka ruh yang baik ini berhentilah. Kamu daripada duduk daripada tubuh ini. Dia pun tarik. Bila-bila tarik tu pun senjah juga. Tak? Allah, malaikat pun kata, ruh kamu naiklah ke langit. Naik ke langit. Naik ke langit tu, tak? Malaikat hok menjaga langit ini, pintu langit ini akan tanya. Akan tanya, mu ni siapa? Tak, ruh ni pun sebut, saya ni nama fulan bin fulan. Tak? Malaikat cek tengok senara, buku tek ke, tengok senara, ada nama. Fulan bin fulan. Kamu daripada ruh yang baik, jasad yang baik. Tak? Masuklah kamu ke langit ini, ke pintu langit, ke dalam ini. Tak? Kerana kamu berada di dunia di atas jalan yang baik dan buat kerja yang baik. Masuklah. Tak? Habis semua penduduk langit pun bagi salam. Assalamualaikum. Rahmatilah Allah kepada kamu. Semuanya sebut gitu. Mari hak jahat ni ke? Tak. Dah lah kena senjah dengan malaikat maut dah. Siapa naik ke atas nak buka pintu langit pun, malaikat ni kata, mu fulan bin fulan daripada kerja buat kerja jahat. Masa mati tu dia tak boleh nak naik. Tak boleh nak masuk. Tak dibuka pintu langit ruh ni. Sehingga dianya dilempar, disebut,
Dia tak masuk neraka lagi. Ia adalah salah satu tempat di alam barzakh yang serupa dengan neraka. Ni. Di alam barzakh, maksudnya alam kubur. Dah kiamat tak kiamat lagi. Orang yang mati ni, kiamat awal ni dia ada satu tempat. Sebab tu, kubur ni, kalau dia baik jadi seperti syurga, taman-taman syurga. Tapi kalau orang yang buat jahat, kubur ni menjadi neraka bagi dia. Sebab tu kita boleh doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Biasa kita doa kalau orang mati. Tak? Tapi kita boleh doa kalau kita, Allahumma ja'al kuburana. Boleh kita doa kalau kita juga. Tak? Moga-moga Allah jadikan kubur kita ni jadi tempat syurga. Oi takut ya Allah. Nah, jadi orang yang bertakwa dia mendapat khabar gembira semasa mati dia. Dan yang kesebelah, kelebihan orang yang bertakwa ialah pelepasan daripada neraka. Terlepasnya daripada neraka asbab kerana sifat takwa yang ada dalam diri mereka. Dan yang kedua belah, sehingga dia boleh masuk syurga. Nah, itulah kitanya kena masukkan dalam diri kita sifat takwa ini. Moga-moga takwa ini menjadi kekuatan kepada kita untuk berbuat baik dan menjadi orang yang hebat, sehingga boleh masuk syurga. Ulama sebut orang yang boleh masuk syurga ni ialah orang yang hebat-hebat belaka. Maksud hebat ni ialah dia boleh melawan hawa nafsu dia, besarkan kepada taat pada Allah. Kalau pun hawa nafsu ada, dia boleh lawan dan sehingga dia boleh meninggalkan maksiat-maksiat ni. Kita ni hak banyak sebenarnya, banyak dah buat amal. Tapi kadang-kadang adalah terlepas sikit. Nafsu mudah nak marah kadang-kadang. Mungkin dari sudut pitih kedekut. Ada tu sifat-sifat tu kedekut. Dia mula dengan benda-benda kecil kadang-kadang. Nak jadi jahat ni, menata setan ni, dia mula benda kecil. Uwi lah banyak, uwi banyak. Dia kata. Ada hak biru, ada hak merah, ada hak hijau. Dia kata uwi hak biru sudah lah. Tabung tu. Mula lah. Dia mula. Kita kalah dengan hak tu jadi kedekut. Mula dengan bakhil kadang-kadang. Lepas pada tu kat kitanya, buat membayar, buat gapo, baca Quran banyak, buat gapo. Mula bila kita tinggal ibadah, kita tak jadi ahli ibadah, akhirnya kitanya akan mula buat maksiat. Itu kita kena minta jauh. Moga-moga Allah masukkan dalam diri kita sifat takwa untuk melawan nafsu kita, dan harapnya nafsu kita ini tidak besar lebih daripada takwa yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada hamba sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkan kami ya Allah. Fahamkan kami dengan agama Islam ya Allah. Wa'allimna ta'wil, dan berilah ilmu ya Allah, ilmu ta'wil dalam memahami cara hidup sebenar, cara Islam ya Allah. Allahumma yassir lana fi umurina ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.